Ni atas dunia tak ada. Atas dunia tak ada? Kalau dia mau nak pukul orang aku, atas dunia tak ada. Pokok ada lagi, Uncle? Pokok yang paling lama? Tak ada dah? Oh, asal di sini? Oh, dah tak ada dah. Pagar dah. Oh. Si asal durian punya sejarah nenek moyang cucu. Dari negara China, wilayah Hokkien telah berhijrah ke Pulau Raya Tanah Merah pada tahun 1970. Chung Chung Seng telah menanam pokok durian kunyit di lokasi ini. Kupul 95 inci pokok asal. Durian kunyit ini mati pada tahun 1974. Mana? 74? 74. Ni. Oh, mati. Dia besar 95 inci. Chunse ni untuk nenek saya. Aha. Tapi macam mana kita boleh nak tahu karut atau chunse? Kita tak ada lagi tak ada dunia. Pasal kubur dia ada. Oh. Ada nama. Kuburnya di mana? Kampung Juk. Oh, adalah. Okey. Tapi kalau banyak lah kalau lagi. Pasal orang nak pergi mana kubur dia. Kubur dia lah. Dia ada. Papai. Jadi berhijrah kan dari Hokkien. Pulau Raya hari tu tanam merah ni. Hari tu tanam merah. Tahun tu ni memang bawa juga ni. 1790. Ni tak tahu. Pasal saya pun tak tahu lah. Yelah, kita pun mula lahir lagi. Kita agak kata 5 keturun ni. Oh, faham. Kita faham gitu. Tu kita boleh gitu. Tapi tak. Jadi kalau wawi-wawi dia pun macam mana saya boleh tahu. Saya bila kot tu ya. Bila kot tahu kita 78 ikut generasi. Ke 50 ke 5. Oh lidik ni. Ni sok. Ni sok. Ni saya ya. Oh, Chung Timbul mewarisi taman hingga sekarang. Saya tak kata saya. Kalau saya kata wawi-wawi ada belah tepi. Marah ada. Jatuh kau dia. Ya, betul. Ni pun kalau kita ayat di Singapura ni tak dikata kita. Kita tak beranak lagi. Besar tu pokok tu. Betul. Tu kita boleh kata lah kita ikut ni. Bermakna durian ni dia bawa daripada China ke betul? Bukan dia main China. Dia daripada China, duriannya asal sini. Dia tenan sini. Oh, okey. Banyak juga. Dulu kata dia main China. China tak ada durian. Oh, Uncle ni apa-apa yang dia buat, dia akan letak tarikh dengan apa yang hasil yang dia dah buat. Ada jambatan, berapa harga jambatan dia buat. Sejarahnya dia tulis di sini. Patak dia tak tu lah dia sama ya. Rata. Rata ya. Oh, kalau macam Musang King dia macam bintang kan? Bawah buntut dia macam bintang kan? Bintang dia tu. Oh, dia pun bintang juga? Tak. Dah supo ya. Hang kata hang tu hang ni supo ya. Gue kunyit supo juga dengan Musang King tu. Oh, dia sama cuma ya. Tangkai dia lembut. Dah lah dia tukar nama ya. Oh, ya ke? Tukar nama je. Ya. Tapi sini orang kata panggil kunyit ya. Orang daftar tu kunyit ya. Tapi dah ni raja kunyit. Raja kunyit. Bukan raja sultan. Duit kunyit jadi raja. Raja atas duit. Jadi kata raja sultan. Ya, faham.